Biasa kita nampak Alphard Vellfire ada adik dia, yang ni baby dia, yang ni Toyota Voxy dan juga Noah. Tapi untuk Mercedes G-Class, dia ada saiz lebih kecil tak? Macam ni. Ini adalah Suzuki Jimny Sierra JC Spec yang telah disembelih menjadi G63 AMG dengan emblem G62. Downgrade sikit lah, tapi variant ni pada saya cukup berbaloi sebab dia comel dan dia betul-betul cutting cute icon kepada G63. Let's go. Sebelum tu kita ceritakan kereta ni untuk dijual tahun 2021, grade 4.5, dan secara overall kereta ni memang setup dari Japan macam ni, bukan kita convert dekat sini So untuk atas jalan raya tak ada masalah sebab custom dah bawa masuk, boleh dibawa masuk, so can approve aje lah. Let's go, kita tengok. Untuk bahagian hadapan, lampu hadapan full custom made. Dia dah pakai projector LED dan juga dia ada cycle ring LED lah. Dan grill hadapan fully conversion to pattern G63. And then bumper bawah dia pun mini G63, yang mana sebelum ni dia akan ada fog lamp kat sini, so dihilangkan, dia nampakkan real konsep G63. And then boot hadapan dia dah tambah dengan cover boot atas, nampakkan dia ada two piece bonnet hadapan, menjanjikan lebih nampak G63. Kita berpindah kepada bahagian sisi yang diorang panggil sebagai side fender lah, ataupun firewall lah, wheel arch lah, dan sebagainya lah. So yang ni wheel arch dia pakai konsep G63 yang bentuk dia cukup cantik, solid nampak, dan cutting dia nampak dia menggunakan material PU lah rasanya ni, PU dengan ada lining macam ni ala-ala G63. Signal LED, side step kaki, dan juga exhaust full piping system, dua out kiri, dua out kanan. Means kereta ni dia ada muffler exhaust dia ada 4 tips lah. Dia ada 4 tips. Tapi center box dia masih satu. So minyak dia jimat, power pun ada. Kuat sikit lah power dia daripada standard. Okay, so kita nampak bahagian belakang. Overall bahagian belakang memang cantik. Saya suka design dia dengan lampu LED, cutting G63 dengan logo dia Mercedes macam ni kan. Memang nampak betul-betul wow. Memang nampak betul. Tapi yang ni dia letak G62S. S for small lah. Okey, untuk sport rim ini yang special sebab yang ni special knuckle dia. Knuckle dia bukan PCD 114 ataupun PCD 100. Dia tak silap saya untuk kereta-kereta macam ni, dia punya PCD dia 110 tak silap. Dia besar sikit, and then dia punya jarak hole lubang dia tu lain. Dia lebih membuka. So custom sport rim ni memang limited, saiz 18 inci dengan Bridgestone tire, memang cantik lah, mantap lah. So mana kawan-kawan yang berminat nak dapatkan kereta ni, kita offer price kita, starting price kita buka 143 sahaja. 143. Berminat betul-betul boleh WhatsApp saya, boleh bincang-bincang sikit, confirm jadi, boleh grip cepat. Sebab kereta macam ni memang limited edition, turun tak banyak. Boleh nampak kat sini. Yang ni ori mileage dia 52,000. And then Panasonic radio original. Lepas tu dia ada aksesori tambahan lah macam ni. Ni aksesori tambahan yang memang tak ada kalau turun beli baru tak ada. Yang ni konsol tengah dia ada tambah untuk air, letak air. And then seat full leather, dia sarung lah, sarung full leather. Dah tak payah modal, jimat. Carpet special, carpet dia pun custom. Suzuki punya, Hino, tapi lain. Kalau biasa dia datang bukan benang kuning, biasa dia datang dengan hijau, tapi yang ni dia datang kuning. So berminat boleh hubungi saya di 0177145604. Yang ni spek tinggi Dia datang dengan ada safety sense, line assist, dan juga push start button lah.
alam-alam lain semua dah ada. Okay, so sampai sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe dulu, komen dulu. Bye bye. Assalamualaikum.